Test drive Jayco J7 PHEV Kita berada di Cluster Motors Jayco Sri Damansara. Jom. Front wheel drive ataupun two wheel drive lah. So, apakah harga runtuh dia? Harga runtuh dia ialah macam ni. Okey, so sekarang dia bagi apa? 0. Salah. Angka pun salah. Kelang kabut lah. 0.8%. Okey? Dia bagi 0.8% saja untuk interest. Yang penting apa? Yang penting di sini Di sini. Apakah barang yang ada kat sini? Di sini anda jimat 8,880. 5 tahun lah. Kalau anda ambil 7 tahun, anda jimat 12,432. Kalau 9 tahun, 15,984. So pilihan anda pilihan anda. Okey, J7 PHEV ini dalam warna Moonlight Silver Moonlight Silver. Baik, Moonlight, ya, Moonlight Silver. So kita tengok ini rupa J7 PHEV dan ini rupa J7 yang biasa ini J7 all-wheel drive. Macam mana anda tahu J7 all-wheel drive? Senang saja. Kereta-kereta China yang high spec semua datang dengan caliper brake warna merah. Okey, senang. Faham tak? So ini tengok bumbung yang ini J7 yang biasa, bumbung dia warna body color. Kalau bumbung J7 PHEV, apakah warna dia? Warna dia hitam. Nampak? Perbezaan yang pertama, warna dia hitam. Kedua, dia punya rim berbeza. Ini datang dengan rim aero dan di tepi dia punya checker flag highlights. Dan tengok dia punya wing mirror ini wing mirror J7 PHEV dan ini wing mirror J7 yang biasa. Nampak? Yang biasa 4 segi dan yang PHEV dia lebih bulat, lebih aerodynamic. Okey. Di bahagian belakang kita tengok bahagian belakang. Okey, bahagian belakang dia punya bumper, nampak? Ini bumper dia ada sirip-sirip ataupun dalam bahasa Inggeris dinamakan diffuser. Kalau bumper J7 yang biasa, seluruh keping di dalam warna gunmetal grey dan dia tak ada sirip, tak ada diffuser lah, dan datang dengan dua exhaust yang fake. Okey, jom kita masuk kereta. Tengok dia punya warna moonstone memang cantik tu. Datang kena matahari, kau tengok dia punya reflection ada warna emas sikit. So kita masuk ke dalam. Okey, Angka nak start kereta. Angka masuk, Angka tengok, macam mana nak start kereta ni? Biasanya kalau J7 yang biasa, di sebelah kiri ada start stop button. Tapi yang ni tak ada. So macam mana tekan brake, dia dah buka aircon dah. Tengok, aircon sudah hidup. So perbezaan EV dan kereta petrol berbeza sedikit. Anda ada kunci di dalam tangan, anda tekan brake, dia punya aircon sudah hidup. Orang Malaysia memang manja kan. Nak start kereta untuk start kereta untuk dapatkan aircon, sejukkan kereta. So ini pemandangan kokpit anda. Okey, anda boleh pergi tengok video walkaround Angka sudah buat walkaround. Apakah perbezaan antara J7 yang biasa dengan J7 PHEV? Kalau kita tengok dia punya finishing lebih kurang sama dengan J7 yang biasa. So sekarang kita nak buat test drive. So jom Angka pasang kamera dan kita boleh tengok apakah perbezaan daripada pemanduan J7 yang biasa dan J7 PHEV. Jom. Alright, sebelum kita mula, Angka nak tunjukkan macam mana kita boleh buka sunroof dia. Dia ada satu butang di sini, dia dinamakan sunroof. So kalau kita tekan sunroof, tengok dia akan buka. So kereta ni dilengkapi dengan sunroof di bahagian depan, moonroof di bahagian belakang. Macam mana nak tahu beza sunroof dengan moonroof? Sunroof boleh buka, moonroof kekal tak boleh buka. Okey, faham tak? So sekarang panas nak mampus, baik kita tutup balik sunroof. So tengok, dia pun ada butang manual di mana di sini untuk sunroof dan juga untuk
dia punya penutup lah. Okey, angka tunjuk je. So rupa meter dia macam mana, lebih kurang sama, tapi dikatakan dia lebih simple. So kalau angka ada masa, angka akan duduk dan tengok dan tunjukkan perbezaan lah. Tapi sekarang kita tak sempat, kita nak buat test drive saja, sebab memang sekejap lagi banyak orang dah sampai dah. So dia ada 3 drive mode, ada Eco, Normal, Sport, dan power mode dia boleh HEV, EV ataupun EV Plus. Okey, so jom kita pergi. Masa angka buka pintu, dia punya seat akan ke belakang, so memang bagus. Ini macam kereta-kereta mewah dululah, macam Lexus dan lain-lain. Sekarang kereta-kereta China semua ada fungsi yang ini, untuk egress dan untuk keluar dan masuk lah. Ok guys, kita berada di dalam J7 PHEV. Kita nak jalan, dia tak ada handbrake ke? Tak ada, macam nampak macam tak ada. So power mode, kita nak buat drive mode dalam normal. Dia ada 3, Eco, Normal, Sport. Kita buat normal. Kita nak cuba EV dulu Kita nak cuba, oh tak boleh. Ok, saya masuk, saya cuba boleh EV. Ok, boleh. Tak boleh, maksudnya bateri dah haus lah. Bateri dah haus. Ok, tak apa, kita jalan dulu. Kita tengok apakah cara pemanduan dia, apakah rasa dia. Hei, ada orang dia suka berhenti, dia berhenti je. Dia tak tengok kereta. Okey, ada kekok sikit. Signal di belah kiri Signal di belah kiri. Kita nak keluar ke jalan besar. Okey, power memang kencang lah. Ini kereta EV. Kita cuba di jalan highway dulu. Alright. Aircon dia kuat lah. Kita turunkan aircon sikit. Okey. Kereta memang senyap dari segi power, first impression lah, berbanding dengan J7, kereta ni lebih lancar sebab dia ada single transmission, saya rasa. Apa nama dia, angka dah lupa lah. Dia punya gear macam kereta EV tau. Dia bukan gear macam kereta petrol. So dia tak ada macam satu gear 1, 2, 3, 4. Dia satu gear ke depan ke belakang. Ok, so kita rasakan. Ok, lori dah keluar. Memang power dia lain lah. Power dia memang kencang berbanding J7 yang biasa. Ok, kita nak jauh sikit lah. Kita jauh sikit. Kita pergi ke depan, kita U-turn balik. Kereta memang senyap. Dia punya kaca ada double glazing. So berbanding kereta-kereta biasa. Sekarang angka buka angka buka. Boleh dengar kereta. Sekarang angka tutup. So dia lebih senyap berbanding kereta-kereta ICE lah. Braking dia pun boleh tahan, tidak mendadak sangat dalam sebuah kereta. Sekarang kita dah nak kira kereta ni sebuah kereta EV tau. So braking dia, boleh ke kita control braking? Ok, kita ada satu sistem di mana ini sistem driver monitoring system ataupun driver attention. Bila angka tengok ke skrin sekejap, dia dah kata angka sudah distracted. So dia kata jangan tengok. So dia ada power saving mode, ada initial, smart, force. So biasa barang-barang ni energy recovery low, medium, high. So bila kita tekan low, medium, high, kalau medium dia punya braking akan lebih mendadak lah. Angka cuba.
okey juga, masih okey. Kalau tekan high memang terkejut lah. Oh, bila kita tekan high, pedal minyak dia pun sudah tukar lebih agresif. So sangat-sangat sensitif. Tengok dia punya, tak suka. So angka tekan low atau medium, dia punya pedal minyak lebih lancar. Smart 44 di depan memang jarang tengok nampak kereta macam ni. Smart 44 pada satu ketika memang sangat-sangat famous lah. Sangat-sangat terkenal. Okey, cruising kalau anda bawa di bawah kalau anda bawa di kelajuan okey, kita cakap pasal pemanduan. Kelajuan 40 km ke bawah, kereta ni boleh buat full EV. So dia memang menjimat minyak lah, sebab dia menggunakan kuasa bateri sahaja. Antara 40 ke 70 dia akan alternate sistem hybrid. Okey, petrol dengan motor, enjin petrol dengan motor. So 80 ke atas dia akan menggunakan enjin petrol untuk menjana kuasa pada motor elektrik. So kereta ni sebenarnya menggunakan kuasa elektrik. Dia bergantung pada enjin petrol untuk menjana kuasa pada motor enjin. So sebenarnya dia boleh guna dua-dua lah. Kalau lepas 80, anda lenjan dua-dua, kuasa petrol dan kuasa motor pun akan digunakan, tapi lebih penting kepada motor elektrik. Faham tak? So sebenarnya dia nak buat kereta ni bergantung lebih kepada motor elektrik. Okey, pemanduan dari segi handling kita kena cuba di tempat yang tak ada jam lah. Macam ni mana boleh test handling, betul tak? Kereta ni lebih tenang daripada kereta J7 yang biasa, iaitu ICE. Ini PHEV yang biasa dinamakan ICE, internal combustion engine. Ini ialah PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. So kereta EV biasanya lebih senyap di dalam bandar pada kelajuan yang rendah. Dia guna kuasa EV saja, so tak bising. Pada korang yang suka keluar malam, takut isteri pulas telinga, beli kereta ni lah. Sebelum kau sampai rumah, kau masuk EV mode, kau tekan EV mode, kau jalan senyap je. Kucing pun tak tahu lah. Jangan main-main. Masa kau nak keluar, merangkak keluar siang-siang hari, nak pergi memancing ke apa, kau bawa kereta ni, isteri tak tahu anda keluar rumah pun. Dia tidur lena je. Okey, braking dia bila kita letak tadi dalam yang ini bila kita letak dalam energy recovery intensity low, dia punya braking memang okey. Tapi kalau kita letak medium ataupun high, dia punya brake, kita cuba medium. Okey, kita cuba. Okey, braking dia akan lebih mencengkam, dan kalau kita letak high memang macam kereta-kereta EV lah. Dia akan terkejut. Kereta ni pun ada auto hold auto hold. Tengok. Boleh nampak, boleh rasa dia punya itu. So tak suka, kita letak low je lah. Jangan khawatir kereta ni bukan macam kereta EV yang biasa di mana bateri akan habis. So dia ada enjin petrol untuk menjana kuasa pada bateri EV selalunya ataupun sepanjang masa. So anda jangan khawatir. So dikatakan dia akan menjana kuasa lebih masa bateri dah kurang daripada 30%. So dia akan panggil lah, oi enjin petrol kau kerja lah. So dia kerja, dia akan menjana kuasa. Enjin petrol akan hidup dan dia akan menjana kuasa pada bateri, dan motor elektrik akan berjalan. Okay, kalau korang tak faham sebab Angga cakap terlalu laju, korang kena rewind, main pelan-pelan untuk faham macam mana sistem yang ini berjalan. Ini ialah super hybrid system untuk Jayco J7.
Okey, braking dia memang mencengkam, angka suka angka suka. Sebab satu kelemahan kereta-kereta China ialah braking mereka tidak mencengkam. Okey, lori nak jalan, aku jalan dulu. Oi, dia punya power tengok. Dia punya power delivery, dia punya throttle response memang sangat sensitif lah. Tekan sikit dah melonjak ke depan. So ini memang sesuai untuk orang muda yang darah panas tu. Kau tak boleh tahan traffic jam dekat LDP, Federal Highway, kau nak potong kereta, kau nak keluar berdesup, kereta ni boleh. Kereta ni boleh memenuhi permintaan ataupun kehausan tenaga anda. Tengok dia punya power acceleration. Okey, pada kawan-kawan yang bawa Honda CR-V yang depan macam tu tahun 2018, 2019 macam uncle, hampir sudah sampai masa lah untuk pertimbangkan kereta ni. Jangan main-main. Okey, signal belah kiri signal belah kiri. Dari segi ketenangan chassis kereta, dia lebih tenang sikit daripada Jayco J7 yang biasa lah. Jayco J7 yang biasa. So kereta ni dia ada auto hold. Kereta bila dah berhenti dengan sepenuhnya, boleh lepas, tengok kaki lepas. Okay, kita test sound system. Should be the same lah dengan okey, sistem dia sama. Sound system dia sama dengan kereta ICE. Speaker Sony semua sama saja. So apa lagi korang nak? Sebuah kereta yang cantik, handsome dan sigap lah. Pada masa ini kereta yang paling handsome dia lah. Tapi bila dah tengok banyak, dah boring juga. Tapi dia masih lagi fresh. Berbanding dengan kereta CR-V, Toyota Corolla Cross, aduh aku tidur lah. Hanya satu yang aku tak muak tengok, iaitu Honda HR-V sebab bentuk dia lebih lain sikit, lain daripada konvensional lah. Tapi kalau orang Malaysia memang, kalau beli, dia beli kereta-kereta yang boring je. Orang Malaysia tak berani. Kalau Malaysia berani, orang Malaysia berani, Malaysia dah maju dah. Jangan main-main. Okey, dia senyap, dia sangat senyap. Saya tunjukkan. Okey, kita buka dia punya cermin, double glaze. Boleh dengar bunyi lori, bunyi kereta. Okey, kita tutup. Boleh dengar bunyi aircon saja. Okey, so dia punya auto hold, tekan minyak, jalan. Okey, kita nak test dia punya handling lah, tapi jam lah. Kuala Lumpur memang susah nak buat test drive Susah nak buat test drive. Melaka pun dah sama dah. Semua orang patut naik basikal. Tengok naik bukit biasa kat bahagian ni, kalau angka datang bahagian ni, angka naik bukit memang susah. Kereta ni tak ada rasa susah. Kereta ni senang je. Belum lagi tekan pedal minyak dah, belum lenjan lagi. Biasa kalau kereta uncle kena lenjan minyak, baru dia naik. Tak ada power apa. Yang ini dengan senang So pada korang yang memang suka bawa kereta secara agresif, nak power, selalu nak power, inilah kereta anda. Okey, kita cakap pasal power dia punya motor lah. Elektrik motor sudah cukup. 201 PS dan 300 lebih Newton meter torque. Tengok, okey. Kuasa sudah datang, jalan yang tak rata. Dia punya suspensi bagus. Suspension system kereta ni lain daripada suspension J7 yang biasa, sebab kereta ni berat. Dia ada bateri 18.3 kWh. So maka suspension system dia mesti berbeza sebab dia nak menampung berat. So satu kelemahan ataupun satu barang yang anda, okey, corner baring. Okey, boleh tahan, tapi dia bukan level Conti lagi lah. Dia belum level Conti lagi, dia punya handling. Masih ada sedikit buayan yang kecil. Dengar betul-betul tak? Buayan yang kecil, berbeza daripada Volkswagen Tiguan, berbeza daripada Peugeot dan brand-brand Conti macam BMW lah. Itu kita dah lawan langit dah. Ini harga berapa? 158 158 saja. Kau nak lawan CR-V. CR-V lebih mahal. Okey. So dia punya cornering ada buayan yang kecil bila kita bezakan dengan kereta Conti. Tengok. Tapi anda menang di mana? Anda menang di bahagian teknologi. Kau tengok dia punya
Dia punya kamera, atas, tepi, kiri, kanan, kau tak puas hati kau nak, kau tak puas hati kau nak tukar, kau boleh tukar. Kau boleh tengok kamera kiri, kanan, depan, belakang. Jangan main-main. So dari sistem teknologi dia memang lengkap lah. Dia memang lengkap. Anda boleh tengok anda punya tekanan tayar, tekanan angin tayar. Dia ada heads up display. Heads up display menunjukkan dia punya info-info lah kereta. Mana angka nak cakap tadi, angka dah lupa lah. Angka sudah tersasul. Tak apa. So yang penting ialah kereta ni pada harga macam ni, anda dapat kuasa kuasa 347. Kuasa gabungan lah, engine elektrik dengan motor EV. 347 dan 525 Nm torque. Dah hampir kereta Porsche makan dah. Tapi kuasa dia bukan sepenuhnya lah. Kau kena faham, enjin petrol mengecas ataupun memberi kuasa pada bateri untuk lebih menggunakan motor dia, motor elektrik. Sebab tu masa angka buat walk around, angka suruh korang tengok, perhatikan kuasa motor elektrik. 201 300 lebih Nm torque. So dia memberi kuasa sepanjang masa lah. Sudah lebih daripada memadai, sebab bila kita tengok kuasa enjin petrol dengan kuasa EV lain tau. Sebab kuasa EV tak ada lag. Enjin petrol dia ada lag sebab dia nak tukar gear. Dia nak masuk gear 1, gear 2, gear 3, dia ada lag. Kita naik bukit lagi sekali, angka tak puas hati. Kita naik bukit sekali lagi. Nak balik jam. Tengok. Kita macam X70 dia nak naik bukit, dia memang tercungap-cungap sikit. Kereta ni tak ada rasa boy. Yang ini macam marathon runner lah. Dia memang selalu mempunyai kuasa yang lebih. Kau tengok kita naik, kita potong. Dia punya gila. Naik bukit boleh tekan minyak lagi. Dia punya kuasa memang rakus. Memang rakus. Tengok, van tak boleh naik. Kita kalau dia ke tepi, kita boleh melayang. Angka nak cuba dia punya handling, dia punya cornering dan lain-lain. Kita cuba. Tak dapat lah. Angka nak buat U-turn dengan laju, kereta ni perlahan. Tak apa, cuba juga. Body sway dia lebih kurang. Body sway, buaian badan kurang daripada J7 yang biasa. So handling kereta ni lebih baik daripada kereta macam mana, Corolla Cross, lebih baik daripada X70 sebab dia ada bateri kat bawah. So kereta lebih tenang. Kereta lebih tenang. So kelebihan kereta-kereta EV ataupun PHEV yang ada bateri yang besar sikit di bawah kereta, so maka dia menenangkan kereta. So bila anda jalan di jalan-jalan kilang macam ni yang tak rata, tak stabil kan, dia punya suspensi masih stabil lagi. So berapa markah kita boleh bagi suspensi ini? 1 ke 10 kita boleh bagi 7 lah. Kita boleh bagi 7. Dia belum, kalau level Volkswagen Tiguan, BMW yang biasa untuk petrol engine petrol, lebih kurang 8. Yang ini 7 lah. Yang ini 7. So sudah dikirakan sangat baik untuk sebuah kereta China. Korang kena faham, ini kereta buatan China. Kehebatan dia ialah harga yang memang sangat mampu milik, teknologi yang gila bayang, dan finishing barang semua memang cantik dan molek, sedap dipegang. Ini ialah kelebihan kereta China. Styling semua lebih mengancam lah berbanding kereta-kereta yang boring seperti Toyota Corolla Cross. Kereta dah tak begitu menarik, power tak ada. Kereta-kereta China sekarang sudah ditala, dia punya kuasa ditala dengan begitu kuat sekali. Even kalau anda beli kereta J7 yang biasa,
kuasa dia pun lebih baik daripada Corolla Cross, HR-V yang lama, CR-V yang lama, ya. So memang sedikit masa lagi lah bagi dia 3 tahun. Dia kalau boleh perbaiki ataupun menyempurnakan dia punya kawalan chassis seperti kereta-kereta Conti, dan dia boleh sempurnakan dia punya braking system, dah tak ada orang boleh lawan dia lagi. Sebab teknologi dah ada, finishing dah ada, design sudah ada. Apa yang kurang saja pada Uncle lah. Pada Uncle, kalau dua barang ni dia boleh siapkan dalam 3 tahun, saya beli. Uncle akan beli kereta China daripada kereta-kereta lain. Sebab kereta China, kita kena ingat, mentality kita ialah, ya, barang dia cantik, mungkin tak tahan 10 tahun, 15 tahun ataupun 20 tahun seperti kereta-kereta yang lain. Tapi sekarang pun sama. Kalau kau tengok BMW 520i yang baru, kau tutup pintu, dia punya plastik lebih teruk daripada plastik kereta ni tau, dia punya pintu. Sebab pintu ni at least dia punya finishing lebih solid dan lebih tegur, bahan-bahan dia lebih cantik. Kau pegang 520i, kau beli 300 lebih ribu, kau tutup semuanya bahan plastik. Sebab dia nak buat apa? Sustainability apa? Itu untuk orang yang tak mampu milik. Orang yang mampu milik, dia nak apa? Luxury, boy. Kau tak faham. So BMW sudah menjadi satu brand yang kelang kabut. Sebab Eropah mungkin mempunyai undang-undang untuk sustainability, environmental friendly. So dia kena ikut lah, So semua dia dah tukar. Tapi walaupun kita cakap BMW dah tukar, Mercedes tidak. Mercedes masih mengekalkan barang-barang berkualiti. Pintu dia lebih tegur, tegap dan lebih berat. So rasa lebih solid, rasa lebih mewah. Kenapa orang nak beli BMW Mercedes? Dulu bila kita masuk je dalam BMW Mercedes, kereta tu memang sangat-sangat mewah dan sangat-sangat berisi. Tapi sekarang kita masuk BMW 520i, apa tu yang lagi satu, kereta EV, tak boleh. Uncle pun sekarang susah nak beli BMW. Memang minat. Kereta macam tu masih okey lagi. 530e, dia punya pintu, finishing semua masih okey. Tapi generasi yang baru sekarang tak boleh lah. Memang tak boleh. Okey, dah panjang cerita. Kita rumuskan, kereta ini akan jimat minyak. Anda boleh pergi lebih daripada 1,300 km. Itu dia punya claim. Pada Uncle, lebih daripada 1,000 km sudah sangat-sangat jimat lah. So tak kisahlah sama ada dia nak tarik balik subsidi, dia tak mau tarik balik subsidi, dia nak buat apa, suka hati dia lah. Anda beli kereta ni, anda tak payah risau pasal harga minyak lagi. Tekanan hidup anda sudah kurang. Kedua, styling, finishing semua boleh nampak dengan J-Crew J7 yang biasa. Tak banyak perbezaan, hanya dia punya design, corak-corak saja yang berbeza. Ketiga ialah tadi yang dah lupa point iaitu, kereta ni dia ada bateri dia 18.3 kWh, berat sedikit daripada PHEV yang biasa, sebab bateri PHEV yang biasa lebih kecil. So oleh kerana itu, hanya satu anda kena ingat, tayar kereta ini akan habis ataupun akan haus dengan lebih cepat berbanding kereta enjin petrol. Okey, itu saja. Tapi anda jimat di bahagian minyak, so kita tak tahu berapa banyak peningkatan ataupun lepas dia tarik subsidi, berapa harga minyak akan berada, berapa tinggi. So anda kena fikir untuk sendirilah sama ada berbaloi atau tidak. Sekurang-kurangnya dia punya tayar, kalau anda tak jalan jauh sangat lah, boleh tahan 2-3 tahun lah. Pada Uncle lah, jangkaan Uncle, kalau anda selalu setiap hari dekat Setia Alam, pergi kerja kat Bandar Kuala Lumpur, KLCC, pergi balik kan, mungkin dalam 90-100 km setiap hari, Uncle rasa boleh jalan mungkin 2-3 tahun lah, bergantung pada berapa ganas anda tekan brake dan anda tekan minyak lah. Sebab kereta berat, bila anda accelerate dengan lebih banyak, tayar akan lebih haus. Okey, inilah barang-barang yang orang tak fikir dalam penggunaan kereta. So sebagai reviewer, anda kena faham lah, Uncle bagi insight, input. So ada baik, ada kurang. Kereta ni baik, anda jimat minyak sepanjang masa 2 tahun, anda jimat minyak.
So kalau biasa anda pump minyak seminggu 2 kali, 3 kali, ini mungkin seminggu sekali atau 2 kali. So anda jimat 1 tong minyak. Anda kira lah macam tu, lebih kurang macam tu lah. Sebab dia boleh jalan 1000 km apa. Kau pergi buat kira-kira. Bergantung pada penggunaan anda dan cara pemanduan anda. Jangan kata uncle cakap dia boleh macam ni. Tak ada. Dalam penggunaan kereta tak ada yang linear. Tak ada yang 1 tambah 1 2, tak ada. Sebab cara anda memandu, cara isteri memandu, cara uncle memandu lain. Kenapa kereta, ada orang kata aku pakai kereta ni dia cepat rosak. Ada orang kata saya pakai kereta ni dah 5 tahun dah masih okey lagi. Kenapa? Cara penggunaan, cara servis, cara penjagaan kereta, semua adalah faktor-faktor yang kecil tapi dia akan menyebabkan lifespan ataupun jangka hidup kereta anda. So memang dalam keadaan macam ni memang sangat senyap. Tenanglah untuk orang yang kerja kat Kuala Lumpur, stres setiap hari pergi kerja balik kerja. Masa dalam kereta kalau kau bawa 3 silinder macam uncle, dia akan bergetar dekat traffic light macam ni. So selalu sampai je traffic light kena masuk N. Habis dia akan tenang. Tapi masih ada getaran enjin. Yang ini tidak ada langsung. So kalau korang dah memang jenis yang selalu kerja dah stres gila, belilah kereta macam ni, dia lebih relax, lebih tenang. Okay, so Angga rasa itu sajalah review kita. Dah panjang lebar, entah berapa minit dah Angga dah cakap. Okay, jumpa lagi. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, support channel kita. Bye bye.